Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, kembali kita dalam podcast Bushra Sembang Santai. Alhamdulillah, kalau tadi semua saya temu bual bersama dengan tetamu undangan kaum Adam. Sekarang ni Alhamdulillah ada pun Ustazah yang sudi menemani saya untuk sama-sama kita bertanyakan dan juga kita temu bual lah sedikit tentang pengalaman beliau terutama sekali dalam mengendalikan ibadah haji dan juga umrah dan juga jemaah yang berada di sana. Saya bersama dengan seseorang yang cukup familiar terutama sekali di dalam media arus perdana ataupun media mainstream, mempunyai pengalaman bersama dengan Bushra pada tahun ini bermulanya sebagai pembimbing ibadah haji dan umrah Bushra Holidays dan juga pengkhusus ibadat haji tanah air Pekta Tabung Haji. Saya bersama dengan Ustazah Raudatul Jannah binti Muhammad Rozli atau lebih mesra dengan sapaan Ustazah Rauda. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik Ustazah, pengalaman Ustazah, terutama sekali di dalam latar belakang Ustazah memang panjang. Ini kalau saya sebut satu-satu ni habis 15 minit kita. Cukup luas pengalamannya. Baik, kalau bercakap tentang Ustazah menyertai Bushra selaku ikon untuk Umrah Hawa Bushra kan pada tahun ini. Jadi macam mana reaksi Ustazah masa pertama kali dapat tawaran pada waktu tu? Baik, kalau ditanya tentang apa first expression lah kan, pertama kali dilantik sebagai ikon dan pembimbing mutawifah untuk membawa jemaah usrah Bushra Holidays ni, memang personally saya rasa sebab lah. Sebab doa yang selama ini bertahun-tahun kita minta dengan Allah agar lebih dekat dengan tanah suci, akhirnya Allah kabulkan melalui jalan ini. Dan kalau ditanya bukan sekadar nak sentiasa berada di tanah suci, kalau boleh dimatikan di sana sekali, niatnya begitulah ya, mudah-mudahan. Bukan sekadar menjadi jemaah, tapi mudah-mudahan Allah qadarkan membawa manusia kepada cinta Allah dan Rasulullah SAW. Dan saya pandang ni bukanlah sekadar satu tawaran, tapi ia adalah satu amanah dan tanggungjawab. Bila mana Allah qadarkan untuk kita ini berkhidmat di bumi barakah ini, maka saya kira ia adalah satu tanda Allah nak membuatkan kita lebih dekat kepadanya, lebih tunduk, lebih sujud, lebih ikhlas menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, terima kasih diucapkan kepada pihak Bushra Holidays atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, dan personally saya mengambil ini bukanlah kerana nama, tetapi atas dasar amanah dan tanggungjawab sebagai khalifatullah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Baik, bercakap tentang tu kan Ustazah, sekarang kita tahu semua nak pergi ke tanah suci kan. Macam saya sendiri, sama je tak nak pergi tanah suci, saya pun nak pergi ke sana. Tapi sekarang ni dah jadi satu trend dekat media sosial, sesiapa yang pergi ke tanah suci mesti kena upload. Dekat story tu dah jadi macam semut dah. Kecil-kecil kan. Dia upload. Sebab nak, satu mungkin dia nak berkongsi pengalaman, nak berkongsi keadaan dekat sana dan sebagainya. Tetapi ada pihak yang merasakan benda tu tak sepatutnya ada. Sebab sepatutnya bila di sana harus fokus pada ibadah. Itu yang menjadi tujuan utama. Dan terutama sekali kita lah wanita, kadang-kadang sampai buat video posting OOTD. Hari pertama apa pakaiannya, hari kedua apa pakaiannya. Jadi selaku ikon untuk Umrah Hawa Bushra lah, apa pendapat Ustazah dan macam mana cara nak kita, walaupun kita teruja nak kongsi, kena ada batasnya. Macam mana Ustazah? Okey, Masya Allah ya. Kita tidak menolak teknologi, kita meraihkan seiring peredaran zaman. Namun malah subhanallah kalau digunakan ke arah yang lebih baik, niat yang betul, cara yang baik di sisi agama, maka ia boleh jadi satu ladang pahala. Cuma subhanallah kita perlu tahu bahawasanya Haramain ini bukanlah tempat untuk kita menagih like ataupun views. Tapi bumi Haramain ini adalah satu tempat untuk kita menangis, bermunajat, membersihkan hati kita. Dan subhanallah, Mira ya, setiap detik di sana terlalu bernilai dan terlalu berharga untuk kita bazirkan dengan konten. Jadi subhanallah, perlu kita sedar, perlu kita ingat bahawasanya, sebab itulah, latihlah diri kita sebelum nak berangkat menaikkan umrah di tanah suci itu, niatkan, ya Allah, aku nak pergi ini kerana-Mu ya Allah. Bukan kerana manusia.
Kadang-kadang bila kita niat kerana manusia, kerana makhluk ni yang mungkin barangkali kita upload sebabkan nakkan pengiktirafan manusia, penghargaan manusia, pujian manusia barangkali. Kan rasa macam nak bagi tahu manusia lain bahawasanya saya telah pergi sekian-sekian dan sebagainya. Tapi niatkan kerana Allah, bila kita niatkan kerana Allah, insya-Allah hati kita lebih tenang bila mana kita nak melakukan ibadah. Sebab itulah kamera ni dia tidak perlu pun sentiasa menyala di sana. Tetapi yang seharusnya menyala adalah hati kita ni sentiasa zikrullah, berzikir, bermunajat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar waktu di sana benar-benar dimanfaatkan sebaiknya untuk kita ini meraih sebanyak-banyak pahala, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Wah, itu satu peringatan yang bagus dan baik sebenarnya. Buat tak kisah lelaki ke, wanita ke, sama saja kan. Satu peringatan. Walaupun kita nak abadikan kenangan, tetapi ada batasannya. Baik, bercakap tentang tu juga Ustazah. Sebagai seorang wanita, mungkin ada sebarang panduan yang Ustazah boleh kongsikan sebelum menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Sebelum, semasa dan selepas. Ada sebarang panduan yang boleh Ustazah kongsikan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. MasyaAllah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Memanglah kalau kita ini dijemput oleh Allah untuk menunaikan ibadah umrah ataupun haji, perasaan tu tak banyak kata. Dia speechless, Mira, dia bercampur baur. Rasa sebab, rasa seronok, rasa happy, sedih, takut, gementar dan seumpamanya. Maka subhanallah, sedikit perkongsian lah ya antara persiapan yang boleh dilakukan. Sebelum tu, pertama sekali tolong tajdid niat. Perbetulkan niat adalah kita menunaikan ibadah ini untuk memenuhi tuntutan agama, iaitu rukun Islam, antaranya adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan hati, kosongkan hati daripada dunia dan dah bermula. Sebelum lagi tu latih diri, tarbiyah diri kita dengan memperbanyakkan amalan-amalan. Ya, selain daripada kita melakukan amalan fardu yang kebiasaan, ditop up dengan amalan-amalan sunat. Banyakkan solat tahajud, banyakkan lazimi dengan solat-solat sunat yang lain. Pun begitu, mungkin disusuli dengan puasa sunat. Bersihkan hati, banyakkan zikrullah. Ya, dah mula beli tasbih agar kita ini sentiasa latih diri kita, lidah kita sentiasa bertasbih, berzikir, berselawat, insya-Allah. Dan kemudian yang kedua adalah tambahkan ilmu pengetahuan. Ini penting ni Rai, subhanallah. Selain daripada mungkin kursus-kursus umrah dan haji yang dihadiri, untuk kita tahulah ya bagaimana tata cara nak menunaikan ibadah haji dan umrah, bagaimana rukunnya, bagaimana apakah syarat wajibnya, apakah perkara-perkara sunnah yang kita nak lakukan dan seumpamanya. Antara ilmu tambahan lagi yang saya boleh tambah lagi ya sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk menunaikan ibadah haji dan umrah di tanah suci Mekah dan Madinah ini adalah kita ambil tahu dan belajarlah sedikit tentang sirah, tentang tempat-tempat yang bersejarah yang menjadi pengabdian kita, simbolik ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, supaya kita merasai setiap detik, masa dan tempat yang kita pergi itu, kita mengetahui, kita boleh membayangkan bagaimanakah kejadian, apa kejadian yang berlaku ketika mana zaman Rasulullah SAW, bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanan bagi Nabi SAW. Jadi hati kita ni, kalau kita tahu, bila kita lihat depan mata sendiri, subhanallah, dia boleh menangis kita, subhanallah. Boleh menyebabkan jiwa kita ni tersentuh dan membuatkan satu, saya yakin Allah SWT mudah-mudahan kita harapkanlah Allah campakkan hidayah itu, subhanallah kan. Jadi itu persiapan dari sudut sebelum. Kalau semasa, subhanallah, Allahu Akbar, kita pastinya lah yang bila kita pergi ke satu tempat, lagi-lagi tempat itu adalah tempat suci, tempat ibadah umat Islam, maka jagalah akhlak dan adab kita. Ya, banyakkan sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, redalah dengan segala qadar, bersabarlah dengan ujian-ujian yang kecil maupun besar. Sebab kita kena tahu umrah ni bukanlah percutian, bukan sebuah percutian, tapi ialah sebuah tarbiyah, madrasah untuk mendidik jiwa kita sebenarnya. Jadi subhanallah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika mana berada di sana. Dia bukan mudah. Sebab kita kena sedar bahawasanya bila Allah izinkan, Allah qadarkan untuk kita pergi ke tanah suci ni adalah ia panggilan Allah. Ia adalah satu peluang dan ruang yang Allah berikan untuk kita membersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Kalau kita dapat
umrah haji yang mabrurah dan makbul, Masya Allah, amin ya rabbal alamin, ya, adalah hikmahnya Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Wow, ya. Kan? Itulah apa lagi yang kita mahu harapkan melainkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan setelah itu berazamlah agar kita dapat istiqamah, sebab kita janganlah, kita pun tak nak menjadi, bukan hanya menjadi hamba di Mekah tetapi lalai di rumah, tetapi kita harapkan kita pulang dengan rasa malu membawa dosa-dosa kita dan sentiasa merindukan Baitullah hingga akhir hayat kita, insya-Allah. InsyaAllah. Wow. Saya cukup tertarik dengan ayat Ustazah. Bukan hanya menjadi hamba di Baitullah tetapi juga menjadi hamba di rumah. Jangan hanya di rumah Allah sahaja. Balik rumah sendiri lupa, lalai dan leka kan. Wow, itu satu peringatan yang cukup hebat dan terkesan di hati Ustazah. Dan itu antara panduan yang Ustazah Raudah kongsikan sebelum, semasa dan juga selepas apabila kita mengerjakan ibadah umrah ataupun haji. Dan kalau Ustazah sendirilah boleh kongsikan, terutama sekali wanita. Wanita ni bila nak mengerjakan ibadah lah, contoh umrah ke apa, kadang-kala mereka buat ni sebabkan, yelah, kita tahu selain daripada konten, ialah trend. Semua orang pergi umrah, nak pergi umrah juga. Kan? Semua orang Majlis ilmu juga. apa dia? Nak pergi majlis ilmu. Nak pergi majlis ilmu juga. Tapi kadang-kadang dia lupa apa sebenarnya tujuan utama dia kat sana. Dia terlupa kadang-kadang tu. Jadi selain daripada kita dah tahu dah persiapan ni nak buat apa kan. Dan apa lagi perkara lain yang kita boleh pastikan yang kita boleh kekal istiqamah selepas habis pulang ni menunaikan. Kita nak kekal istiqamah sebab wanita ni kadang-kadang susah lah. Kita tahu, bukan tak tahu, tapi nak buat, nak kekal tu Allah susahnya. InsyaAllah. Baik, subhanallah ya. Tips istiqamah ni saya nak kongsikan 5 perkara ni lah. Kita kata 5 step lah supaya mudah-mudahan dan kita dapat Allah izinkan dan Allah pilih kita di kalangan hamba-hamba Allah yang istiqamah. Masya Allah, hijrah ni mudah, tapi yang payah, yang sukar ni adalah istiqamah. Setuju tak? Betul. Subhanallah. Maka pertama sekali seperti yang saya kongsikan lah, kita tak boleh skip step ni. Memang kita kena niat kerana Allah. Kita kena niat berhijrah untuk kita kekal istiqamah ni. Kena niat berhijrah itu kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah, Allah yang akan bantu kita dalam setiap proses turun naik ni kita dalam mujahadah nak melawan hawa nafsu untuk kita istiqamah ni. Kalau kita niat kerana manusia akan mengecewakan kita, betul tak? Makhluk mengecewakan kita sebab kekurangannya. Tapi kalau benar-benar kita niat kerana Allah, ya Allah, aku memenuhi tuntutan panggilan suruhanmu ini ya Allah, maka ya Allah permudahkanlah hayatku ya Allah. Maka Allah akan hantarkan bantuan itu daripada pelbagai sudut. Luar biasa, subhanallah. Percayalah, Allah akan hantarkan, mungkin barangkali orang yang ingatkan kita balik. Barangkali Allah akan hantarkan petunjuk. Mungkin bila kita main social media, tiba-tiba lalu pula peringatan balik. Daripada mungkin terlalai, terleka, tersasar. Kembali pula back on the track sebabkan ada peringatan yang kita pun tak tahu datang daripada mana yang sentiasa mengajak kita ke arah kebaikan. Masya Allah. Kedua, carilah bimbingan guru supaya kita tak sesat dalam perhijrahan kita. Penting mencari guru yang mursyid, guru yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah. Yang mudah-mudahan dalam masa kita mencari-cari, meraba-raba, mencari hidayah dan kebenaran, bila mana kita mendapatkan guru yang benar, insyaAllah dibantu untuk memandu kita ke arah jalan yang lurus, insyaAllah. Dan yang ketiga, ini penting juga Tuan Mira. Saya kira salah satu step yang penting untuk kita istiqamah ni, dampingilah, carilah circle, persekitaran yang baik. Kita nak jadi baik ni, kita kena dampingi orang-orang yang baik. Kita nak jadi soleh-solehah ni, dekatilah orang-orang yang solehah. Kat mana nak jumpa orang-orang baik ni, orang-orang solehah ni? Pergilah ke tempat-tempat yang baik. InsyaAllah kita akan temui. Kadang-kadang bila kita pergi majlis ilmu mungkin segan barangkali. Jangan segan, jangan rasa lonely, jangan rasa macam tak ada kawan. InsyaAllah Allah akan hadirkan, Allah akan pertemukan kenalan kawan yang baik. Dia beginilah, kita kalau nak istiqamah, konsisten dalam dunia bisnes, kita cari circle yang InsyaAllah kita akan konsisten dengan bisnes. Dan kita akan cuba tambah baik ke strategi marketing, strategi packaging dan seumpamanya untuk istiqamah dalam dunia bisnes. Maka kalau kita dalam perjalanan nak mencari redha Allah, mencari cinta Allah, mengharapkan syafaat dari Nabi SAW pada masyarakat kelak, maka kita kena mencari manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang bermatlamatkan perkara yang sama.
InsyaAllah membantu kita untuk istiqamah. Yang penting cari kawan-kawan yang baik ni, mereka jugalah yang boleh menarik kita. Ya, kalau kita dalam keadaan leka dan lupa, tarik kita di dunia, bukan itu saja. Di akhirat kelak, kawan-kawan yang baik juga boleh memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Subhanallah. Dan yang keempat adalah, benda ni pun penting, senjata orang mukmin, doa lah Mira ya. Doa silahul mukmin, doa senjata kita. Sebelum kita nak mempunyai hati yang bersih, sangat penting untuk kita minta dengan Allah agar dikurniakan hati yang bersih. Sebelum kita nak dikurniakan ketaatan, sentiasa melakukan ibadah kepada Allah, istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah, sangat penting untuk kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang boleh kita amalkan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Bantulah aku untuk sentiasa mensyukuri segala nikmatmu. Dan bantulah aku ya Allah untuk sentiasa memperelokkan amal ibadahku kepadamu. Jadi banyakkan berdoa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah tak akan mengecewakan hamba-hambanya yang sentiasa berharap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, antara tips istiqamah ni Mira, saya kira sangat penting untuk kita sentiasa kena ingatkan diri kita bahawasanya dunia ni tempat tinggal sementara. Akhirat adalah tempat tinggal yang abadi. Jadi bila kita sentiasa ingatkan dunia ni akan meninggalkan kita dan kita juga akan meninggalkan dunia, dunia ini fana, dunia ini sementara, dunia ini segala yang tak ada yang kekal, maka insyaAllah sentiasa bila mana ya kita diletakkan imej akhirat sentiasa di hadapan kita, insyaAllah membuatkan kita rasa ya dunia ini adalah sebuah persinggahan. Dan Rasulullah pun sebut dunia ini adalah tempat musafir bagi orang-orang yang beriman. Jadi subhanallah, kita menuai ibadah yang kita lakukan di dunia untuk kita mendapat hasilnya di akhirat kelak. Itulah bekalan kita yang kita nak bawa di dunia yang abadi, iaitu akhirat kelak. Amin. InsyaAllah. Wow. Satu perkongsian yang cukup menenangkan. Tetapi pada masa sama terisi hati itu ya. Terisi hati kita insyaAllah. Itu adalah satu panduan, satu peringatan, satu nasihat daripada Ustazah Raudah, bukan saja untuk kaum hawa tetapi juga buat semualah, khususnya kan bagaimana untuk terus kekal menjadi hamba yang istiqamah dan terus menjadi hamba yang lebih baik insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Sebenarnya banyak lagi nak tanya tetapi kerana kekangan waktu kita terpaksa berhenti di sini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di podcast yang akan datang untuk sembang santai bersama dengan Bushra insyaAllah. Terima kasih Mira. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum.